Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport Bangi. So seperti yang korang tengok, nampak ni. Ini kereta X70 CBU CKD. Okey, CBU unit, tengok dia dah barai depan ni sebab apa? Sebab kita nak tukar dia punya radiator. Okey, kereta ni datang overheat. Bila kita check, jom tengok. Ini radiator dia. Rupanya patah dekat sini. Tengok. Pecah kat sini. Dah reput lah. Mungkin dia punya coolant ni tak tukar ikut time lah. Dia at least 50,000 sekali ataupun setahun sekali kau kena check flushing, tukar coolant baru supaya selain daripada radiator, hose air dia yang lain ni, heater hose, apa turbo hose belakang, semua nak kena pakai coolant tu. Air banyak lalu belakang. Tengok, kalau kau tengok tank dia pun color apa ni, karat kan. Dia dah kotor, banyak sludge. Jadi banyak yang dah problem, so terpaksalah ganti radiator set dengan beberapa hose. Mungkin tank tu pun mungkin kita boleh suggest tukar. Okey, itu saja kita punya perkongsian untuk X70. Kalau korang ada masalah X70, X50, S70 yang latest, insyaAllah kita ada barang spare part. Kat mana? Zordak Bangi. Bye.